Pergaduhan dan perselisihan mudah berlaku. Maaf, jom kita baiki. Kenapa mereka bergaduh? Mungkin mereka lupa adab dalam pergaulan. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Hari ini kita belajar tentang adab dalam pergaulan. Pergaulan bermaksud cara kita berinteraksi dan berhubung dengan orang lain. Islam mengajar kita supaya bergaul dengan sopan dan penuh hormat. Allah berfirman supaya kita berkata kata yang baik. Ini bermaksud kita perlu menjaga tutur kata ketika bergaul. Maksudnya, kita digalakkan. Maksudnya, kita digalakkan sentiasa berbuat baik. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Adab pertama ialah menjaga tutur bicara. Kita perlu bercakap dengan lembut, sopan dan tidak menyakiti hati orang lain. Kita perlu bercakap dengan sopan dan lemah lembut. Elakkan kata-kata kasar. Terima kasih. Maaf. Selain itu, kita juga perlu menjaga tingkah laku. Contohnya menghormati orang lain dan bersikap baik kepada semua. Rasulullah sentiasa bergaul dengan penuh kasih sayang. Baginda bercakap dengan lembut dan menghormati semua orang. Kita juga perlu menjaga tingkah laku, membantu rakan dan bukuku. Sini aku. Rasulullah bercakap dengan lembut. Baginda melayan semua orang dengan kasih sayang. Apa kepentingan menjaga adab? Adab menjadikan kita disayangi. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. Orang lain pun tak marah kita. Jika kita mengabaikan adab berlaku, antaranya pergaduhan, hilang rasa hormat. Jika mengabaikan adab, hubungan menjadi renggang. Jadi kita mesti menjaga adab. Maaf, saya minta maaf. Saya maafkan awak. Pergaduhan dan perselisihan mudah berlaku. Maaf, jom kita baiki hubungan kita. Baiklah, terima kasih. Marilah kita mengamalkan adab dalam pergaulan setiap hari. Semoga kita menjadi mukmin yang berakhlak mulia. Jumpa lagi kawan-kawan. Jumpa lagi, bye.